Lebih 100 perkhidmatan disediakan secara terus kepada rakyat, khususnya golongan belia. Sempena program Madani Rakyat PMR 2025 Negeri Johor bakal berlangsung dari 23 hingga 25 Mei ini di Toppen Shopping Centre Johor Bahru. Bertemakan Belia Madani Yakin Boleh, edisi kali ini merupakan penganjuran skala kecil pertama selepas kejayaan PMR di Tawau, Sabah. Pendekatan kali ini bersifat lebih bersasar, memberi tumpuan kepada komuniti dan belia sebagai peneraju masa depan negara. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif, Kementerian Komunikasi Encik Nik Kamaruzaman Nik Hussein, PMR merupakan inisiatif kerajaan untuk menyampaikan dasar serta perkhidmatan secara langsung pada rakyat. Kita mewawarkan kepada rakyat di sana juga untuk mempromosikan segala dasar dan juga inisiatif kerajaan Madani, juga untuk meningkatkan kefahaman dan juga kesedaran masyarakat terhadap inisiatif-inisiatif yang kita laksanakan kepada rakyat seterusnya, dan akhirnya lah untuk kita memupuk kepercayaan dan juga keyakinan antara kerajaan dan rakyat melalui pelaporan prestasi secara berkala. Penganjuran PMR Johor melibatkan kerjasama strategik antara pejabat Perdana Menteri melalui unit penyelarasan lonjakan prestasi pacu Kementerian Belia dan Sukan KBS serta pelbagai agensi GLC dan NGO. Antara pengisian utama termasuk perkhidmatan kesihatan, penukaran topi keledar oleh JPJ, diskaun saman oleh PDRM, jualan madani, reruai interaktif dan karnival kejaya yang menawarkan lebih 400 jawatan. Aktiviti sampingan seperti e-sukan, aerobikton, Hari Belia Negeri dan program komuniti turut memeriahkan acara.